Jika membaca itu kunci, maka buku ialah pintu kepada dunia tanpa sepadan. Jika membaca itu cahaya, maka ilmu ialah sinar yang menerangi masa hadapan. Nama saya Nur Kisha Iman binti Muhammad Az-Zuhar, murid tahun 6 inovatif dari Sekolah Kebangsaan Tasik Damai. Saya merupakan seorang murid yang sangat meminati dunia pembacaan kerana bagi saya membaca ialah jabatan menuju kejayaan. Di sekolah, saya memegang jawatan sebagai pengawas sekolah. Melalui jawatan ini, saya bertanggungjawab membantu guru, memimpin rakan-rakan serta memastikan suasana pembelajaran lebih teratur. Saya juga sering membantu mengurus bahan bacaan di pusat sumber dan menggalakkan rakan-rakan untuk menjadikan membaca sebagai amalan harian. Dari segi akademik, saya sentiasa berusaha mencapai kecemerlangan dalam pelajaran. Saya pernah menerima anugerah cemerlang akademik, kedudukan terbaik kelas dan anugerah nilam. Kejayaan ini membuktikan bahawa amalan membaca membantu saya memahami pelajaran dengan lebih mendalam dan meningkatkan prestasi akademik saya. Selain itu, saya juga aktif dalam aktiviti kokurikulum seperti kelab STEM, pengakap dan bola zaring. Melalui aktiviti ini, saya berpeluang mengembangkan bakat, meningkatkan kemahiran komunikasi serta belajar bekerjasama dalam pasukan. Saya turut menyertai pelbagai pertandingan seperti pertandingan bercerita, bahas ala parlimen, kawat kaki, bicara buku dan poster digital. Penyertaan ini membantu saya meningkatkan keyakinan diri, kemahiran bertutur dan keberanian untuk menyampaikan idea di hadapan khalayak ramai. Keistimewaan diri saya ialah saya seorang yang rajin membaca, berfikiran ingin tahu dan berani mencuba perkara baharu. Buku kegemaran saya ialah The Trial of Adolf Hitler, The Berthold-Putsch and the Rise of Nazi Germany, karya David King. Buku ini mengisahkan perbicaraan Adolf Hitler selepas percubaan rampasan kuasa yang gagal di Munich pada tahun 1923. Buku ini menarik kerana ditulis berdasarkan dokumen sebenar seperti transkrip pembicaraan, fail polis dan rekod penjara yang menjadikan cerita ini realistik. Saya memilih buku ini sebagai buku kegemaran kerana ia membuka minda saya tentang sejarah dunia serta mengajar saya bahawa sesuatu peristiwa boleh memberikan kesan besar kepada masa hadapan. Kesimpulannya, membaca bukan sekadar hobi tetapi jambatan menuju kejayaan. Saya percaya pembaca hari ini ialah pemimpin masa hadapan. Sekian, terima kasih.